Lepas habis pra-diploma, boleh sambung degree atau diploma. Okey, ini bagi menjawab persoalan di dalam video saya sebelum ini berkaitan dengan program pra-diploma yang dianjurkan oleh UiTM. Dan program ini sangat bagus untuk adik-adik kita terutamanya yang mungkin ada keputusannya tidak cemerlang SPM dan ada beberapa subjek yang tidak memenuhi kriteria untuk nak sambung diploma. So ini satu inisiatif yang bagus daripada UiTM. Dan untuk maklumat anda, tolong kongsikan video ini supaya adik-adik kita yang ada perancangan nak sambung belajar mungkin tidak memenuhi beberapa syarat untuk sambung diploma. Ini adalah salah satu program yang sangat bagus, pra-diploma. Dan kepada anda, tolong komen dekat ruangan komen apa pandangan anda, semangat anda, kata-kata semangat yang boleh membantu adik-adik kita untuk continue study walaupun dari peringkat pra-diploma. Untuk menjawab persoalan ini, lepas habis pra-diploma, anak-anak tuan-tuan, puan ataupun anda adik-adik akan masuk program diploma. Ini salah satu inisiatif yang sangat bagus. Tempoh untuk pra-diploma pun tak lama, tak silap saya 6 bulan sahaja. Lepas habis pra-diploma terus anda ditawarkan untuk program-program diploma di UiTM. Ada terdapat 81 program diploma. 81 program diploma yang anda layak mohon. Dan 5 program pra-diploma ini adalah untuk memenuhi syarat. Terutamanya program-program yang sesuai di dalam program diploma UiTM. So kepada anda, sekiranya anda berminat, boleh memohon dan insya-Allah dalam program pra-diploma ini akan membantu anak-anak kita sambung belajar ke peringkat diploma, degree dan seterusnya.